Apa maksud aku adalah masa? Ini bahasa metafora. Maksudnya aku adalah masa, maksudnya aku adalah pencipta masa. Kalau kamu cela masa disebabkan musibah yang menimpa kamu, kamu kena tahu musibah itu datang daripada Allah. Bila kamu cela musibah, cela masa yang berlaku musibah padanya, maka kamu mencela, seolah-olah kamu mencela pencipta kepada musibah itu. Kenapa Allah Ta'ala kata aku adalah masa? Di sini ada lafaz majaz. Majaz dalam bahasa Arab ni maksudnya metafora ataupun bahasa kiasan. Bila Allah Ta'ala kata wa ana dahr, akulah masa, para ulama mempunyai dua pandangan. Ada yang kata bacanya ana dahru, aku adalah masa dengan apa? Dengan baris depan ad-dahru, baca dengan ad-dahru. Ada yang kata dengan baca ad-dahra. Ni bahasa Arab lah. Bahasa Arab ni bila berubah baris, maka berubahlah makna. Orang Arab ni dia bahasa dia kaya. Cakap dengan orang lelaki dengan cakap dengan orang perempuan lain. Kita cakap dengan lelaki perempuan sama je kan? Sama je. Tapi verb, arahan yang kita nak bagi pada perempuan dengan arahan nak bagi pada lelaki lain. Saya ada seorang student perempuan, Arab. Dia buat master dengan saya. Jadi kita biasa bercakap dengan lelaki Arab. Tapi bila cakap dengan perempuan ni kena tukar. Dia punya apa? Dia punya dhamir, kata orang bahasa Arab dia tahulah. Kalau kita nak suruh orang lelaki tulis, uktub. Kalau orang perempuan, uktubi. So kena ubah banyak. Jadi itu kayanya bahasa Arab. Jadi bukan hanya berubah perkataan, berubah makna. Bukan kata ubah huruf, ubah makna. Ubah baris pun ubah makna. Bila kita baca dengan ad-dahra, maksudnya Allah itu kekal sepanjang masa. Maksudnya ana dahra, aku ada, kata Allah, sepanjang masa. Ada yang kata maksud hadis ni, kamu jangan cela masa, kerana Allah wujud setiap masa. Tapi maksud kalau kita nak takwil dengan perkataan ni, dengan makna ni, tak apa kena. Kerana dalam riwayat lain bagi hadis ni ada yang sebut innallaha huwad dahru, sesungguhnya Allah itulah masa. Jadi majoriti ulama hadis baca dengan baris depan ana dahru, aku adalah masa, bukan aku wujud setiap masa. Apa maksud aku adalah masa? Ini bahasa metafora. Maksudnya aku adalah masa, maksudnya aku adalah pencipta masa. Kalau kamu cela masa disebabkan musibah yang menimpa kamu, kamu kena tahu musibah itu datang daripada Allah. Bila kamu cela musibah, cela masa yang berlaku musibah padanya, maka kamu mencela, seolah-olah kamu mencela pencipta kepada musibah itu. Dan aku adalah pencipta masa. Maka sebab itu Allah ni tak terikat dengan masa. Allah bersumpah dengan masa. Wal asr, wad duha, wal lail. Wal asr. Allah bersumpah dengan nama makhluknya yang besar. Kerana bila Allah Ta'ala gunakan sumpahan di dalam Quran dengan makhluk, maksud makhluk tu hebatlah. Kita tak boleh sumpah dengan nama makhluk. Kita nak sumpah mesti nama Allah. Allah saja boleh sumpah dengan nama makhluk. Dan Allah bersumpah dengan makhluk yang hebat. Maka Allah bersumpah dengan apa? Dengan matahari, dengan bintang. Allah bersumpah juga dengan masa. Kenapa masa ni hebat? Kerana masa ni sangat bersifat relatif. Masa ni relatif. Kadang-kadang bila kita baca ayat Quran, baca hadis Nabi, yang mana kita di hari di padang mahsyar nanti, dia punya satu hari ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Kita kata macam mana satu hari panjang macam tu kan? Kita baca hadis Dajjal, yang Nabi kata Dajjal turun hari pertama, satu hari Dajjal macam setahun. Hari kedua Dajjal macam sebulan. Hari ketiga Dajjal macam seminggu. Macam mana ni? Macam tak masuk akal. Sebenarnya kalau kita tahu sistem masa, ia sangat masuk akal.
Ia sangat masuk akal. Kita baca hadis Nabi, kita baca ayat Quran, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala cipta langit dan bumi dalam masa berapa hari? 6 hari. 6 hari? Takkan 6 hari je kot. Kita 6 hari tak buat apa pun. Kan daripada hari Isnin sampai hari Sabtu, apa yang kita buat? Kan? Itu dari sudut keberkatan lah pula. Tapi nak kata dalam masa 6 hari boleh cipta bumi, langit dan bumi yang seluas-luas ni, alam semesta. Masa itu relatif. Masa yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi bukanlah masa seperti mana hari ini perkiraannya. Kerana hari ini perkiraan hari yang ada ni setelah diciptakan langit dan bumi. Setelah diciptakan bumi, dijalankan bumi itu, diputarkan bumi itu pada orbitnya, dipusingkan bumi itu keliling matahari, baru ada masa bumi. Dan kita tahu masa bumi dengan masa bulan lain, masa bumi dengan masa marikh lain. Satu hari di bumi dengan satu hari di marikh berbeza, kerana kedudukan dia keliling matahari beza. Satu hari kita 24 jam. Maka satu hari yang dicerita dalam Quran, kan? Satu hari yang dicerita dalam Quran, yang mana 6 hari penciptaan langit dan bumi, satu hari itu dah tentu bukan satu hari kita. Kerana apa? Kerana hari kita ni masih belum ada. Hari kita ni berlaku bila bumi mula berputar. Allah tidak terikat dengan masa. Itu bila Dajjal turun, pasal apa jadi panjang pula? Dajjal turun bila mana sistem dunia ni dah tak apa nak stabil. Sebab tu akhir zaman nanti matahari naik ikut, matahari terbit ikut barat. Matahari terbit ikut barat menunjukkan apa? Menunjukkan satu hari nanti bumi dah tak stabil. Maka putaran bumi akan menjadi perlahan sebelum dia bertukar arah. Kan bumi kan putar kan? Jadi bila dia nak pusing, dia kena stop, dia kena berhenti dulu, break. Dia kena break dulu. Lepas tu dia pusing ikut berbeza. Maka sebab itu satu hari Dajjal sama dengan setahun. Ada satu hari Dajjal turun sama dengan sebulan, ada sama dengan seminggu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Kemudian barulah stabil balik. Barulah stabil balik macam hari biasa. Allah tidak terikat dengan masa ni. Kerana Allah lah pencipta masa. Keluar je kita daripada bumi, maka kita tak terikat lagi lah dengan sistem masa bumi. Katalah duduk di marikh nanti, masa marikh lah pula. Jadi Allah pencipta masa. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, ana dahru, akulah pencipta masa. Kamu cela masa, maka kamu mencela makhluk aku. Kamu mencela musibah yang berlaku padanya, yang berlaku musibah tu pada masa tertentu, maka kamu juga dikira sebagai mencela aku. Bila Allah Ta'ala kata yu'zini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku, kita tahu Allah Ta'ala tidak boleh disakiti. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Gagah dan kuat, kan? Tapi Allah Ta'ala guna ayat ni, yu'zini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Apa maksudnya? Ulama mempunyai beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan Al-Imamun Nawawi. Al-Imamun Nawawi kata hadis ni ataupun lafaz ini bagi tahu kat kita, maksud menyakiti itu ialah dia buat satu benda yang menyakiti kalau dilakukan pada makhluk lain. Kalau benda tu dibuat pada makhluk lain, dikira menyakiti. Pada Allah dia tak menyakiti, tapi menyakiti tu kalau dibuat pada makhluk lain. Maksudnya cubaan untuk menyakiti. Okey? Baik. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama kata, kalau kamu cela masa, kamu telah buat satu benda yang dianggap sebagai cubaan untuk kamu menyakiti aku. Sedangkan aku tidak sakit pun dengan apa yang kamu buat. Itu maksudnya. Allah sekali-kali tidak sakit. Tapi kamu cuba untuk buat satu benda yang menyakiti Allah. Itu pandangan Al-Imam An-Nawawi. Pandangan yang kedua, maksud menyakiti itu, kata Al-Imam At-Tibi, seorang ulama hadis juga, dia mensyarahkan hadis ni. Dia kata, maksud menyakiti ni, kalau pada makhluk, ialah kita cuba untuk menjadikan orang yang kita sakiti itu benci.
dengan perbuatan kita. Maka maksud menyakiti menyakiti Allah itu, anak Adam menyakiti anak Allah, maksudnya anak Adam melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Tapi dua-dua tafsiran ni sebenarnya saling lengkap melengkapi lah. Kerana Allah tak suka kita cela masa. Tak suka kita cela masa. Baik. Yang seterusnya, hadis ni juga memberikan kita satu perkara yang penting, iaitu orang Islam tidak digalakkan ataupun orang Islam dilarang untuk menjadikan lidah dia ni suka maki. Tak boleh. Laisal mu'min, kata Nabi, bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Nabi kata dalam hadis atau kama qal, bukanlah orang mukmin itu ta'an, bukanlah orang mukmin itu suka mengeluarkan perkataan yang tajam menyakiti orang. Walal la'an, bukan juga orang mukmin ni kaki laknat. Kadang-kadang kita ni tak tahulah kan, suka ikut trend. Sekarang ni kan suka perkataan hanat-hanat ni kan. Siapa yang ikut media sosial dia tahulah kan, perkataan hanat ni kira dah biasa lah. Hanat ni dia ambil pada perkataan apa? Lahanat. Kita duk panggil orang tu mal'un tu datang. Mal'un. Mal'un daripada perkataan mal'un. Bahasa Arab. Kita duk panggil orang, mal'un, majap. Mal'un tu maksud mal'un. Mal'un orang yang dilaknat. Kita dilarang untuk laknat orang, melainkan orang tu memang dah dilaknat dalam hadis. Dan saya yakinlah tak ada nama kita disebut dalam hadis sebagai yang dilaknat. Kan? Tak boleh. Kita tak boleh nak laknat orang Muslim secara ala ta'yin, secara individu. Yang boleh laknat atas sifat. Sifat jahat boleh. Moga Allah laknat kepada orang yang zalim. Itu boleh. Moga Allah laknat kepada orang yang mencuri. Itu boleh. Sebab itu memang laknat ni maksud apa? Laknat ni maksudnya menjauhkan diri daripada rahmat Allah. Tak layak terima rahmat. So jangan panggil orang mal'un. So janganlah guna perkataan lahanat apa semua ni. Ini bukan jari orang Islam yang menulis. Tak layak.